hari ni kita orang buat kerja gila. Kami nak pergi Kodang. Ronda. Kami bosan ronda TS. Kami nak pergi ronda naik train pula. Tu dah sampai dah KTM. Allah. Kami dah sampai dah. Tapi tinggal kami. Dia 12.46. Sekarang 12.53. Ni UK 12 suku nak main rumah kau. Tak. Macam ni cerita dia. Sebenarnya Sebab dia gosip pasal ni. Dah. Dia gosip weh. Aku suruh dia pergi mandi. Sekejap lah. Awal lagi. Ni kat pukul 10 tak time tu. Padahal satu dah ke 11.20. Kat 11.30 baru dia pergi mandi. Elok sampai train. Elok sampai train jalan dah. Aduh, baru ingat nak beli apa? Tiket. Nasib tak beli tiket awal. Kami akan tunggu kat dalam kereta sampai pukul 2.45. Hanya dengan confident lah. Aku tak percaya. Eh, lah. 2.46 kami akan berlepas. Masa ni kan terbang siul. Ni delay ke terlepas? Delay pun terlepas hari ni. Tengoklah apa yang akan jadi untuk kami 2 hari ni. Sebab ni kami buat kerja gila. Dah bulan puasa. Nampak dengan panas terik ni. Ya Allah, Panas letih. gila. Ni kalau letak ni boleh masak lah nasi je boy. Hei, tak puasa kan? Hang lah. Aku puasa dah. Duduk baik-baik sikit lah. Lepas tu kenapa nak kata pasal nasi tu? Dah aku habaq. Kalau masak nasi pun boleh masak. Faham lah dulu. Tak mau faham. Nanti saya tak salah orang je manusia akhir zaman ni. Udahlah. Cari pasal dengan Didi ni. Buat kelak lah habis dia punya ilmu-ilmu di dada. Kita dah tak sabar nak berlepas lagi pukul 2. Yang sepatutnya dia cerita sepatutnya dia nak ke 8. Patutnya kami mula-mula macam ni. Patutnya kami nak naik trip pukul 9. Wow. Tapi lepas Ahok pergi Lena pula dah. Dia pergi Lena habis cerita. Dekat lah tak? Dia cayak sendiri. Kami nak buat affiliate set sementara menunggu pukul 2. Sekarang pukul 1.23, 1.30. So, tolonglah beli ni guys. Kita orang akan pakai hat ni sekarang. Good or not? Fancy strawberry pound cake. Okay, nampak tak? Punya colour lotion dia colour pink. Kat sini kita dah bagi lah ingredient dia sama kita untuk apa penggunaan dia. Okay, ini adalah kita punya selalu biasa kita pakai hari dulu lah. Okay, kita sebab dari langkah sekarang kita dia ni macam moisturizing lah. Okay, moisturizing. The moisturizing. Yes. Whatever lah you want. Jadi you understand lah. Okay, jadi you understand. So wangi dan doa. Sekarang kan musim panas. Kau jangan Kulit makan. tangan pun sama tau. Kena perlukan hydration. Yeah. Bukan muka je. Kulit rasa semua dah badan nampak. Ni reality nampak. Nampak tak tu? Sebab dia tak tahu apa tapi dia macam okey kot. Dia lembut dah. Dia glossy. Pasti lembut je. Kita akan bubuh sadu dia. Saya jangan pakai sikit je. Sadu dia pun beli beg kuning saya juga. Okay guys, saya akan letak saya punya nombor TikTok lah ni. Allah. Selalu dia pakai sikit je. Apa tak mahu kau raya kulit cerah kan? What? Tak masalah. Sebelum pakai selalu dia tu aku pakai face ni tau. Sementara kami nak tunggu pukul 2. Sekarang 1.32. So kita sampai sana dalam pukul 4 minit. Lepas tu nak kena tunggu pula pukul 5. Balik main sini sampai maybe dalam sana. Balik kulit maybe sampai pukul 7. Balik hantar Nini buka puasa. Nini puasa hari ni. Nini je yang tak puasa. Mana satu ni. So guys, kau tengok je lah video tak jadi ni sampai habis. Kami dah on the way nak pergi ke stesen dia. Sekarang tengah panas, sangat hot. Sekarang ni Allahu Akbar. Nasiblah ada jalan berbumbung.
dua guys. Kita nak beli tiket, lepas tu kami nak tunggu kat situ lah. Ini yang kopi. Ya Allah. So, tengoklah apa yang akan jadi selepas ini. Stay tune, okay? Bye! Okay guys, kami dah scan QR dan ada kat tempat menunggu. Tengah tunggu kereta api. Apa-apa. Sekarang 2.18. Kami akan berlepas pukul 2.46. Kenapa tak? Kita akan jumpa. Kita akan pergi ke Padang Besar. Panas yuk. Kami memang last minute. Dia bawa bag je weh. Ya, tak ada apa. Kami hanya macam bosan ronda kuling. Kami ronda kereta api pula. Main duit. Okey lah daripada kena buang duit minyak. Daripada buang duit minyak. Yang beli tiket. Okey, akhirnya wishlist aku tercapai. Ya. Nak ronda duit ke tu. Nanti kami akan pergi Taiping pula. Ronda-ronda. Aduh, nak sampai. Tak raya boleh tidur. Salah. Nak tunggu 2 tahun. Apa tak tunggu juta? Ada dah nak sebelum 12. Aku kata nanti kita pergi Taiping pula. Okay, kami dah nak turun bawah. Tak nampak apa dah. Turun tangga. Kita turun tangga. Orang rambut dia. Guys. Aduh, daripada pukul 8, pukul 2 baru naik. Ya Allah. Saya lagi beberapa minit lagi kami dah nak naik dah. Lagi limpa-limpa lah. Ikut sikit lagi. Our first train. Travelling. Saya saja travel. Sumpah kau macam tak tahu. Kau tak tahu puasa tak. Kalau video ni tak edit bulan puasa. Kau pakai luar dia, okay? Jahat. Aduh, so kami tengah tunggu train mai. Ada lagi beberapa minit lagi. Sekarang pukul berapa dah? 2.37. Lagi 5 minit. Dia dah bunyi dah guys. Kami sampai dekat Low Start baru. Asyik pakai kasut. Batin. Tengok aku. Tak maaf. Jom lah. Kami sampai duduk dulu ni. Lagi satu stesen dah sampai Phuket. Nanti kita nak sampai Koh Jiang dah. Boleh? Sekarang dah balik kampung. Kampung mana? Ya, kami dah sampai Koh Jiang. Kita dah sampai Koh Jiang guys. Kenapa panas sangat? So, mari kita turun untuk berjumpa dengan saudara Mara. So guys, kita dah ambil dah apa kalau kita orang nak ambil. Cuba tekuk kami ambil apa. Ayam ubed. Sini. Lepas tu dia flat sekali dengan apa? Telur. Apa kata telur? Okay, ini saja tujuan kita orang. Tujuan kali naik Koh Jiang. Nak ambil apa tu ayam tu je weh. Ayam pedawak. Dekat 2 jam. Ni buat tak dia ni. Siapa yang apa? Yo, orang penat. So kita lumayan ambil kat tangan sikit. Pandai lah dia. So kami turun balik setelah penat mendaki. Apa ni?
Setelah penat mendaki, kami turun balik. Tapi pun tak tahu lah kok dia yang nak ke mana. Maybe dia reverse kami ikut dia ni. Kereta api boleh reverse lah. Guys, kami silap guys. Kami duduk Plano. Belah ni boleh. Boleh ni. Di sana. Kami duduk sana tadi. Ingat ke tak boleh lalu Tami? Ni ada dekat sana. Aku sakit pinggang dah. Allah. Sekarang pukul 24. Lagi setengah jam. 4.05. Lagi setengah jam. Train kami nak. Tak sabar nak balik rumah. Nak pergi bazar. Lepas tu berbuka. Yang ni je semata-mata. Yang pentingnya hak ni. Yang hak merah ni lagi penting. Ayat penawak ni. Ya Allah. Kalau hang tak demam apa. Aku tak mai dah ambil. Mungkin lah. Nasib lah cuti weh hari ni. Kalau hang sekolah, memang aku seorang hari ni. Aku sanggup drive lagi kuasa. Aku sanggup drive lagi daripada aku seorang-seorang. Macam ni aku takut. Lagi 10 minit kami nak balik BM dah. Kami jadi anak perantau. So doakanlah kami sampai sebelum pukul 7 nak pergi bazar punya pasal. Ya kami weh. Sweet tak? Allah syarah ya. Kita dah balik guys. Berat weh. Kita nak balik. Lambat lah. Cepat sikit. Kami dah tak sabar nak sampai rumah. Berapa minit? Dah balik dah. Yeay! Dah sampai. Mana Wih, tebu baju. Kami baru lepas gurul. Nak pergi ke SP. Statue yang ngantuk. Ini soalan kita kan. Bila dia tak faham, tak faham. Jodohku. Jodohku sudah tak faham. Aku sudah tak faham. Sampai lagi. SKP dah nak sampai. Update. Dah sampai KTM PM. Sekarang kami nak balik dah. Nak pergi kat Raita. Kami dah selamat sampai. So kami tengah on the way nak balik rumah masing-masing lah. Kita pergi bazar dulu. Kami pergi bazar dulu macam biasa. Bazar tetap dalam fikiran kami sebenarnya. So sekarang ni kami nak pergi ke overall untuk hari ni okey, pengalaman yang biasa. Ya betul. Sebab kami betul-betul enjoy sangat pergi kot diang tu. Kalau dapat jalan-jalan lagi best lah. Ni kami draw off. Ambil barang, lepas tu kami naik terus je. Tu je kami punya apa pagi? Ya, destinasi. Pergi semata-mata ambil barang saja, lepas tu balik. Dia macam buang masa sikit tapi nak buat macam mana kan? Kita jumpa nanti pula. Bye. Tutup.